Dalam masa mereka duk kecam Anwar dengan macam-macam tumahan, nah hari ni Anwar dianugerahkan kepimpinan keuangan Islam global atau disebut GIFA. Anugerah ni merupakan anugerah keuangan Islam yang paling berprestij dunia tau. Dan bukan semua orang yang dapat. Mereka hanya bagi kepada pemimpin yang benar-benar buat sesuatu yang bermanfaat kepada perbankan dan juga keuangan Islam. Tapi itulah, walaupun kehebatan Perdana Menteri kita diiktiraf, tapi mesti je ada orang yang tak puas hati. Mestilah ada benda-benda yang nak kritik. Apa-apa pun, duk condemn, cakap macam-macam, tapi jalan penyelesaian bagi pun tak. Apa-apa pun, daripada 10 Perdana Menteri Malaysia kita, hanya 2 sahaja yang dapat anugerah ni. Pertama, Allahyarham Pak Lah. Dan yang kedua, Datuk Seri Anwar Ibrahim kita. Tapi geng, yang menarik ni, kedua-dua ni adalah anak jati Pulau Pinang. Tu dia. Hebat sungguh orang Penang ni. Geng, kasih share video ni dan biar depa semua orang tahu siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang. Tahniah, PMX.